Rumah ni hanya nak sewa RM850 saja. Tapi korang akan nampak, dapur siap sekali. Hook pun ada, dapur pun ada. Sangka pun owner sudah sediakan. Tengok, bulanan hanya RM850 boleh dapat rumah macam ini. Selalu kita akan rumah macam mana? Kosong ke, rumah lantai sinen. Ini bukan. Ini owner sewa, siapkan semua barang ini. Okey, tempat ini ada mana? Ada dekat balik pulau. Jadi dia kira dekat balik pulau pun dekat dengan Lobobak, Pangsapuri, Rimpun. Tengok, memang sudah full renov. Aircon punya point pun sudah sediakan. Dan rumah ini tak tinggi, tingkat 5 sahaja. Bilik nombor 3. So bilik nombor 3 ini facing koridor. Tapi owner pun sudah sediakan sangka 700 square feet, 3 bilik, 2 tandas. Bulanan 850. Selalu kita nak sewa rumah, kita tak tahu nak macam mana bayar. Untuk Penang, okey, deposit 1 bulan mesti mewah. So kalau rumah cantik, owner mungkin dia minta 2 bulan. Tapi ini, untuk rumah ini, kita akan cuba bincang dengan owner lah, tengok 1+1 boleh tak. Biasa tengok water heater. So deposit 1 bulan, advance rental 1 bulan, tapi ayat deposit setengah bulan. So kalau sewa rumah, busur-busur dah 2-3 ribu, kena agensi lagi, betul tak? Okay, kalau tak nak beli, kalau tak nak sewa tak apa, kita boleh beli buat full loan. So cimat itu 3 ribu. Okay, siapa peminat untuk rumah ini, dan cepat-cepat dah. So susah nak dapat market rumah macam ni. Jadi naik gantung, air pressure pun okey. Jadi ada dapur besar macam ni. So ini tak pernah duduk, 100% baru. Dan tingkat 5 sahaja. Berapa cantik, betul. Mana dapat lagi rumah sediakan macam ini, nak bagi sewa. So siapa yang ambil sewa ini kena jaga-jaga lah. Okey, tak boleh paku dinding semua ini, tak boleh lah. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.